Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Pendidikan sebagai Pembangkit Mobiliti Sosial dalam Komuniti Luar Bandar. Hadirin yang dihormati, mobiliti sosial merujuk kepada perubahan kedudukan seseorang individu dalam struktur sosial masyarakat, sama ada dari segi ekonomi, pekerjaan maupun taraf hidup. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peranan yang amat penting sebagai jambatan yang menghubungkan kehidupan seseorang daripada keadaan serba kekurangan kepada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Seperti yang dinyatakan oleh Brown, Ray dan Vincent pada tahun 2013, pendidikan mampu melahirkan individu yang lebih cekap, berfikiran terbuka serta mempunyai peluang yang lebih luas untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan bukan sekadar proses memperolehi ilmu, tetapi juga merupakan alat perubahan sosial yang sangat berkuasa. Namun begitu, persoalannya ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial melalui pendidikan khususnya dalam komuniti luar bandar. Hadirin sekalian, faktor pertama ialah tahap sosioekonomi keluarga. Dalam komuniti luar bandar, kebanyakan keluarga bergantung kepada pekerjaan seperti pertanian, perikanan, kerja kampung atau pekerjaan tidak tetap yang berpendapatan rendah. Keadaan ini menyebabkan sesetengah pelajar terpaksa berdepan dengan pelbagai kekangan seperti kekurangan wang saku, keperluan membantu keluarga mencari rezeki. Malah ada yang terpaksa mengorbankan masa belajar demi tanggungjawab keluarga. Selain itu, mereka juga mungkin tidak mampu memiliki peranti digital seperti komputer riba atau telefon pintar yang berkualiti. Apatah lagi melanggan internet berkelajuan tinggi. Dalam era pembelajaran digital pada masa kini, kekurangan ini boleh menyebabkan mereka ketinggalan berbanding pelajar di kawasan bandar. Secara tidak langsung, jurang pendidikan ini akan memberi kesan kepada peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup pada masa hadapan. Faktor kedua ialah kemudahan infrastruktur pendidikan. Sekolah di kawasan luar bandar kadang-kala berdepan dengan kekurangan kemudahan asas seperti makmal sains yang lengkap, perpustakaan yang terkini serta capaian internet yang stabil. Bayangkan seorang pelajar yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang sains tetapi tidak mempunyai akses kepada peralatan eksperimen yang mencukupi, atau pelajar yang ingin mencari maklumat tambahan di internet tetapi terhalang oleh capaian yang lemah. Situasi ini bukan sahaja membantutkan proses pembelajaran, malah boleh mematahkan semangat pelajar untuk terus berusaha. Faktor ketiga pula ialah tahap kesedaran dan sokongan keluarga terhadap pendidikan. Ibu bapa yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah mungkin kurang memahami kepentingan pendidikan dalam membentuk masa depan anak-anak mereka. Ada dalam kalangan mereka yang beranggapan bahawa bekerja awal lebih penting daripada melanjutkan pelajaran. Oleh itu, galakan terhadap anak-anak untuk terus belajar mungkin kurang diberikan. Sedangkan hakikatnya, sokongan moral daripada keluarga memainkan peranan yang sangat besar dalam membina motivasi dan keyakinan diri pelajar. Hadirin yang dihormati, walaupun terdapat pelbagai cabaran dihadapi, pendidikan tetap membawa kesan yang sangat besar terhadap mobiliti sosial masyarakat luar bandar. Antara kesan yang paling ketara ialah peningkatan peluang pekerjaan. Individu yang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, stabil dan bergaji tinggi. Mereka tidak lagi terhad kepada pekerjaan tradisional semata-mata, malah berpeluang menceburi bidang profesional seperti kejuruteraan, pendidikan, perubatan dan teknologi. Selain itu, pendidikan juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh
Seseorang individu dapat membantu keluarga keluar daripada kitaran kemiskinan. Sebagai contoh, seorang anak petani yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti berpotensi menjadi seorang profesional yang mampu mengubah kehidupan seluruh keluarganya. Tambahan pula, pendidikan turut membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan, berfikiran kritis dan terbuka. Individu yang berpendidikan tinggi lebih cenderung untuk membuat keputusan yang bijak, mengamalkan gaya hidup yang sihat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Mereka juga menjadi ejen perubahan yang membawa kemajuan kepada kawasan luar bandar. Lebih penting lagi, pendidikan dapat mengurangkan jurang antara masyarakat bandar dan luar bandar. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, pelajar luar bandar berpeluang bersaing secara sihat dengan pelajar dari kawasan bandar, sekaligus mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Hadirin sekalian, persoalannya sekarang, apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan pendidikan benar-benar menjadi pemangkin mobiliti sosial dalam komuniti luar bandar? Antaranya ialah peranan pihak kerajaan dalam menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih lengkap seperti pembinaan sekolah yang lebih baik, penyediaan akses internet yang meluas serta pemberian bantuan kewangan kepada pelajar yang memerlukan. Selain itu, pihak sekolah juga perlu memainkan peranan dengan menyediakan program sokongan seperti kelas tambahan, bimbingan akademik serta motivasi kepada pelajar. Dalam masa yang sama, ibu bapa dan masyarakat perlu bersama-sama menyedari kepentingan pendidikan dan memberi sokongan sepenuhnya kepada anak-anak agar mereka terus berusaha mencapai kejayaan. Hadirin yang dihormati, kesimpulannya, pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan mobiliti sosial masyarakat luar bandar. Walaupun terdapat pelbagai cabaran seperti kekangan ekonomi, kemudahan infrastruktur yang terhad serta tahap kesedaran pendidikan yang berbeza, usaha berterusan daripada semua pihak amat penting bagi memastikan setiap individu mempunyai peluang pendidikan yang sama rata. Sebagai generasi masa depan, kita perlu menyedari bahawa pendidikan bukan sahaja membuka pintu kepada peluang yang lebih luas, malah menjadi asas kepada perubahan kehidupan yang lebih baik, bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga, masyarakat dan negara. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai jambatan kejayaan dan pemangkin perubahan ke arah masa depan yang lebih cerah. Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.